Dia katakan bulan Ramadan ni tuan-tuan, Allah kata, Nabi katakan siapa yang berpuasa imanan, penuh keyakinan, wahtisaban. Wahtisaban ni lah tuan-tuan. Wahtisaban ni ada kaitan dengan perkataan hisab. Hisab ni tuan-tuan ialah perhitungan. Jadi ihtisaban ni tuan-tuan, perhitungan ni dengan penuh dia mendapatkan kalau boleh pahala-pahala tu banyak. Dia maknanya dia mencari sungguh pahala tu. Bersungguh-sungguh dia. Sebab itulah tuan-tuan, bila berpuasa nanti bukan sekadar kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa saja. Ya. Tetapi tuan-tuan, kita termasuk saya, semoga Allah tak lupakan saya, kita berpuasa ni tuan-tuan menahan diri jangan kita melakukan dosa dan membanyakkan pahala. Itu makna ihtisab. Tuan-tuan berkata Allah. Apa makna puasa? Al-imsak. Ya, maknanya menahan diri. Bila menahan diri ni tuan-tuan ialah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbitnya fajar sampailah maghrib. Ya, jadi perkara yang membatalkan puasa tu seperti makan, minum ataupun memasukkan sesuatu ke dalam rongga, jatuh ke dalam kemaidah perut kita, termasuk menjalinkan hubungan suami isteri, hubungan kelamin suami isteri di siang Ramadan. Tuan-tuan, pada malam digalakkan, siang ditegah sama sekali. Kalau berbuat juga tuan-tuan, maka kafarahnya membadahaikakan seorang hamba. Kalau tak, berpuasalah 2 bulan berturut-turut, hanya suami saja yang kena, isteri tak, walaupun itu punca angkaranya daripada isteri. Tuan-tuan mesti Allah. Kalau tak mampu juga, dia kena bagi 60 orang fakir miskin makan. Ini tuan-tuan kafarah kan bagi orang yang mencemar kehormatan ataupun kemuliaan siang Ramadan dengan menjalinkan hubungan. Walaupun tuan-tuan perkara itu halal isteri kita, tetapi nak bagi tahu bahawa tuan-tuan, isteri kita tu Allah yang punya. Bila dia tak bagi tuan-tuan, kita tak boleh nak buat apa-apa. Allah punya. Itu sebab bila diambil tuan-tuan, kita tak boleh nak kata apa. Sedih memang sedih sebab itu fitrah manusia. Tetapi jangan kita menjadi orang yang putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu juga dengan suami. Bila Allah matikan tuan-tuan, itu hak Allah. Dan sebab apa hak Allah tuan-tuan? Dia yang menciptakan. Bukti hak Allah, tak ada pula dia nak